Dan kita masih lagi untuk segmen bersama Mukmin Profesional bersama dengan tetamu kita yang berbagi Ustaz Fahrul Muhammad Joy. Dan anda yang ada persoalan nak bertanyakan kepada tetamu kita, boleh hubungi kami 0362051500. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Cikgu Samsia. Cikgu Samsia dari Banti ya? Cikgu tutup telefon, tutup radio ya cikgu. Baik, saya boleh lepas tutup. Okey, silakan soalan. Saya ada soalan mengenai setiap umat Islam tu sebagai da'i yang bertanggungjawab untuk meletakkan Islam yang teratas sekali di mana saja berada. Jadi peranan saya sebagai seorang guru kan, adakah lepas tanggungjawab saya sebagai seorang da'i itu sedikit saya hanya menjalankan kerja-kerja dakwah di sekolah dan tidak terlibat dengan masyarakat luar lah, sebab tugas dan tanggungjawab di sekolah itu pun sudah terlalu cukup besar untuk saya pikul dan menyebabkan saya tidak boleh melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kemasyarakatan lah di luar. Jadi maksudnya dia kata terlepas tak tanggungjawab saya sebagai seorang hamba Allah yang memegang tanggungjawab sebagai seorang da'i. Okey, baik. Okey, terima kasih. Salam. Kita ambil soalan lagi ya, Ustaz ya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, siapa di talian? Muhammad Yaakob Melaka. Encik Muhammad Yaakob, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustaz, topik ni amat baik sekali. Apa yang kita nampak, orang Islam sekarang dia tak faham apa Islam yang ideal, apa worldview Islam. Dia belajar, saya bab ibadah tu memang baiklah. Tapi bab lain, bab profesional ni, bab tentang ekonomi, sosial, siasa, semua banyak yang ketinggalan lah. Dia kata, alim ulama ni, dia tak profesional. Dia alim bab agama, tapi tak profesional bab lain. Kita Ustaz sekarang belakang ni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ambil satu lagi manggil saya. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa di talian? Saya Burhanuddin daripada Putrajaya. Silakan Cik Burhanuddin. Okey, saya macam ada satu permasalahan di antara saya dan kawan-kawan. Dengan orang sekeliling jugalah. Okey, saya macam bila kita nak cuba berdakwah, dia akan ungkit tau. Dia akan ungkit macam langkah dulu pun macam bukannya bagus sangat pun. Macam mana tu Ustaz? Okey. Ustaz Farhan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang lain tu sabar dulu. Mungkin kita boleh jawab yang ni dulu Ustaz ya? Ya. Okey. Pertamanya saya ingin ucapkan terima kasih kepada pendengar-pendengar yang memberi respon. Saya kira saya ingin tegaskan bahawa apa yang kita cuba ketengahkan ialah kita mengajak sebenarnya, bukan mengajar. Mengajar tu artinya kita sama-sama berkongsi. Tidak semestinya pandangan saya saja yang dominan ataupun yang benar. Mungkin pendengar yang lain boleh memberi jawapan yang lebih tepat kepada pendengar yang lain. Kita saling berkongsi insya-Allah ya. Baik. Saya ingin respon kepada soalan yang pertama daripada Cikgu Samsiah tadi, iaitu tentang peranan sebagai da'i ya. Sebenarnya kalau kita lihat peranan sebagai da'i, asas hukum kalau kita melihat hukum ialah walaupun kita lihat fardu kifayah dan sebagainya, tetapi kalau dalam saat ini di mana masyarakat terlalu memerlukan dakwah dan juga tarbiyah pendidikan, saya kira setiap anggota masyarakat yang Islam perlu berperanan. Di sini timbul soal bagaimana saya nak berdakwah. Saya mungkin tak ada ilmu, saya mungkin ada kerja, hambatan waktu dan sebagainya. Jadi dakwah ni ada dua ya, satu lisanul maqal, satu lisanul hal. Lisanul maqal ni melalui kata-kata. Kita tarik orang kepada dengan kata-kata yang baik, dengan berbahas dengan hujah-hujah yang baik ya. Ini bagi orang yang berdakwah melalui lisanul hal kan. Tetapi sebenarnya di sana ada satu cara dakwah yang lebih berkesan lagi. Dikatakan action speaks louder than words pada lisanul hal. Lisanul hal ni ialah tindakan kita.
bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita melaksanakan amanah kita, bagaimana kita mengatur rumah tangga kita dan sebagainya, itu lebih berkesan. Sebab manusia macam mana pun lebih mempercayai matanya berbanding telinga. Telinga kita mendengar kata-kata, tetapi mata melihat. Jadi apabila lisanul hal ini kita dapat ketengahkan, insya-Allah dakwah itu akan lebih berkesan. Merujuk kepada tugas kita sebagai cikgu, dia ada tugas asasi dan ada tugas yang mendatang. Tugas asasi sebagai guru ialah mengajar. Bukan saja mengajar dalam menyampaikan ilmu, tetapi kita kena mendidik. Menyampaikan ilmu daripada lidah ke lidah ataupun daripada kepala ke kepala, tapi mendidik lebih baik. Kita kena membuktikan sahsiah kita sebagai guru, yang mana kita bercakap dari hati, insya-Allah akan jatuh ke hati pelajar kita. Itu satu yang paling penting sekali. Jadi gelanggang dakwah kita yang pertama ialah di sekolah dan juga dengan rakan sekerja kita. Jadi apabila kita melaksanakan tugas dengan baik, ketepatan waktu kita, kemudian kita melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien, kemudian di sekolah, insya-Allah reputation kita akan tinggi. Orang akan hormat kita. Bila orang hormat kita, sedikit saja kita berbuat, orang dah nampak sebagai contoh dan teladan. Jadi mengenai soal apabila kita pulang, kadang-kadang memang saya faham tugas sebagai guru dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada guru-guru yang telah mengajar saya dan mengajar anak saya sekarang, dan kita semua para pendengar. Jadi mereka telah memberi seluruh masa, dan mungkin setelah balik tu mereka tidak ada tenaga lagi, tidak hilang tumpuan dan sebagainya. Jadi saya kira yang ini terpulang kepada individu. Kalau kita boleh menguruskan waktu dengan baik, insya-Allah kita akan sentiasa ada masa. Orang kata jangan tunggu masa lapang, tapi kena lapangkan masa. Mungkin di sana ada ruang-ruang yang kita boleh lagi dengan orang kata time management yang bijak, dengan pengurusan waktu yang bijak, kita masih lagi boleh memberi masa untuk masyarakat contohnya. Dan ini mengingatkan saya kepada apa yang dikatakan oleh Syahid Hasan Al-Banna. Dia kata apa? Kerja kita sentiasa mengatasi masa kita. Jadi orang yang berjuang, orang yang ada cita-cita besar untuk mengubah dirinya dan masyarakatnya, sentiasa merasai masa tu terlalu singkat dan kerja tu terlalu banyak. Dan insya-Allah tidak ada masa, tidak ada ruang dalam hati kita untuk membuang masa. Dan saya rasa tahniahlah kepada Cikgu Samsiah kerana kita ada dorongan untuk itu. Pesan saya ialah uruskan masa dengan baik, tumpukan kepada yang asasi, iaitu tugas sebagai guru, jalankan. Itu satu dakwah juga. Ada orang bertanya pada saya, macam mana saya nak berdakwah? Saya tak pandai cakap dan sebagainya. Kalau anda jalankan tugas anda dengan baik, dengan amanah dan sebagainya, dan orang melihat anda buat itu kerana Islam, dan insya-Allah Islam akan naik walaupun anda tidak pandai berceramah sebagai ustaz, jadi sebagai ustaz atau ulama, tapi kita berperanan di tempat kita masing-masing. Itu yang penting. Dan yang kedua dari Encik Muhammad Yaakob, di sini mengingatkan saya kata Islam adalah agama, Encik Muhammad Yaakob, Islam adalah agama yang paling banyak disalah tafsirkan, bukan saja oleh orang bukan Islam, tetapi oleh orang Islam sendiri. Jadi sebab itu kalau kita lihat Islam, kalau saya nak buat satu analogi, saya teringat cerita orang buta mengenal gajah. Ada orang gajah, ada orang buta ni ramailah, ada 7-8 orang dia pegang gajah, ada yang pegang badannya. Dia kata gajah macam dinding. Ada orang yang pegang telinga, dia kata gajah macam kipas. Ada orang yang pegang belalai, dia kata gajah macam tali. Jadi masing-masing menganggapkan gajah bentuk itulah. Begitu juga Islam di akhir zaman ini dikenali secara juz'iyah, bukan secara syumul, secara serpihan. Ada orang melihat di sudut ekonomi, dia pun mempunyai ekonomi, produk Islam dan sebagainya. Dia tertinggal soal akhlak. Ada orang yang melihat di sudut mana? Di sudut akhlaknya, di sudut kepribadiannya, dia tertinggal pula soal ekonomi dan ketenteraan. Jadi sebab dia melihat Islam secara serpi. Sebab tu saya kira, sebab tu ulama-ulama macam Dr. Yusuf Al-Qardawi sendiri, kemudian saya teringat apa yang ditulis oleh Maulana Maududi sendiri. Sebab itu dia tuliskan satu buku yang kata Understanding Islam, memahami Islam. Kita mungkin tahu